Bukan nak compare yang mana terbaik, tapi mana satu yang berbaloi. Duit korang, pilihan korang. Jom. Hari tu kita ada buat video abang dia, okay, Voss DS900 dan juga dengan Yamaha Tracer. Tapi ni kali kita buat adik dia, okay, Voss FR150 dan juga dengan Yamaha Y15ZR. Bermula dengan Yamaha Y15 dulu ataupun Y-Suku. Okey, kita tengok dekat bahagian lampu dia. Okey, ada dah didatangkan sekali dengan lampu LED, bahagian kanan kiri pun dah lampu LED. Okey, untuk motor ni dia tak ada ABS lah. Okey, dia yang standard biasa saja. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian engine dia, dia menggunakan single overhead cam, single cylinder, okey, dan menghasilkan dalam 13.8 Nm torque. Okey, untuk motor ni dia punya gear sampai 5 sahaja. Okey, macam kita panggil sebagai 5 transmission speed lah. Okey, kita tengok dekat bahagian meter. Okay, untuk bahagian meter dia, dia menggunakan LCD meter digital. Bukan TFT tapi digital LCD meter punya. Okay, kalau kita tengok dekat bahagian depan, dia pakai dengan 90, bahagian belakang dengan saiz 120. Okay, so untuk motor ni, dia menggunakan kunci, dia bukan keyless lah. Okay, tapi dah didatangkan sekali dengan bakul lah. Cuma yang ni saja kita tak pasang bakul. Harga body untuk motor Y15ZR ni kita nak jual pada 8,998 sahaja untuk harga body dia. Dan ada ready stock 2 color dengan adli, ada warna biru dan juga warna grey. Okay, so yang ni untuk Y15 tadi. Untuk DP tank kapasiti dalam 4.2 liter kapasiti tank dia. Kita nak review untuk bahagian Voss FR150 pula. Kita tengok dekat bahagian depan, dia ada sekali bagi 3 juga macam Y-Suku tadi. 1, 2, 3 LED, tapi yang ni dia datang sekali dengan DRL, itu daytime running light. Okay, lepas tu bahagian bawah memang dah biasa dah, dia dah bagi sekali dengan ABS 2 channel. So special sikit lah untuk Voss FR150 ni. Kita tengok dekat bahagian tepi engine dekat sini. So untuk bahagian engine, dia menggunakan single cylinder, tapi yang ni double overhead cam. Okay, padu sikit lah. So dia punya gear dia sampai gear 6. Okay, transmission speed dia 6 speed untuk motor ni. Alright, kalau kita tengok dekat bahagian sini, dia punya seat leather seat ni agak lain sikit lah berbanding dengan motor lain. Yang ni dia agak comfortable sikit dari bahagian kesat dekat bahagian atas, supaya nanti kalau hujan dia tak licin. Okay, kita tengok dekat bahagian handle dia pula macam mana guys. Okay, datang sekali dengan TFT meter. Okay, full of info dekat sini. Macam-macam setting yang korang boleh tengok dekat sini lah. Alright, so yang ni menggunakan keyless system. So bakul ini agak kecil sikit lah nak berbanding dengan Y15 tadi. Okay, so untuk motor ni dia punya tank dia sebesar 5.8 liter mat. Okay, agak besar sikit lah. Okay, so untuk harga body dia kita tengah buat promotion sebenarnya. Kalau kan harga body dia 8,888, tapi sekarang kita jual 8,188 sahaja untuk harga body Voss FR150. Seperti mana yang korang tengok motor ni, kita ada sediakan test drive untuk korang semua nak merasakan performance pada motor ni. Okay, untuk motor ni dia punya 15.4 horsepower dan juga dengan 13.5 Nm torque. Okay, tapi yang paling special sekali, kita nak bagi sekali dengan top box, rack, kita nak bagi sekali dengan baju hujan, kita bagi helmet. Itu biasa kan, tapi kita nak tambah sekali, kita nak bagi glove, kita bagi helmet yang premium sikit. Kalau ada kualiti tu abang sambal pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting pandai kecek, beri saja. Okey, kalau siapa yang berminat dengan motor kat kedai Adli ni ataupun Voss dan juga Y15 ni, korang boleh terus PM Adli. Cash, loan pun boleh, tak ada masalah. Selagi mana promotion ni ada, korang kena cepat-cepat PM Adli terus. Alright, bye-bye.